daging ni kita goreng, ini dah salah kita goreng. Kita nak masak balado. Kita tumis bawang, masuklah cili dia sikit. Ni bekas goreng apa tu, minyak goreng daging. Daging yang kita dah salai ni tempat kita salai daging ni kat sini. Lepas tu kita goreng. Kita cili dan tomato. Ni kita dah goreng. Lepas tu kita nak pisah kasar je. Lepas tu kita tumis balik. Tumis sekejap lah, kita letak daging ni. Kita dah pisah, kita tumis sekejap. Kita masukkan daging. Sekarang kita nak masukkan daging yang kita dah goreng tadi. Daging ni dah kena salai, lepas tu goreng pula, lepas tu masuk pula kat cili, banyak proses dia. Color dia memang cili tapi tak hangat kan. Daging dah dibakar, dia disalai, lepas tu digoreng, dia memang color dia gelap tapi dia tak hangat. Siap dah.